Kau sakit hati. Kau tak dapat makan ke hari ni? Ha? Kau tak dapat makan? Kau nak aku belanja kau makan? Kau makan apa? Nak pulut mangga juga. Sekejap lagi aku ni bagi duit. Tak tahu. Phone yang tak ada call. Makanan dulu ni. Nak siap lah tu. Baru nak habis. Ambil lah sudu. Dah hujan ni kipas. Nak tahu. Kẹt máu. Terima kasih. Dia suka menggelakkan aku. Dah tahu aku tak dapat pula, aku tak putih. Dapat makan senyum. Sedap, dia sedap. Atan, naklah tu. Semua pula. Macam pondan. Ish, Michael. tersebut. Cái nào đây tên Đâu? đây. Ui, giật ngốc. Dia punya tadi mangga dia banyak lah juga. Baru 2 kali aku pakai. Nah, solid. Dah ambil lah sendiri.
Nah. Cuma. Makan. Aku barulah. Aku baru je. Tadi aku tengok dalam pukul 11 aku siap-siap. Pukul 12 macam tu. Hari ni mata aku tak pekat. Mata aku warna pink. Apa pandang aku? Mata aku warna pink. Aku nak cari power sado. Perut ketul-ketul, tinggi, kurus. Bila pegang perut tu, ketul-ketul perut. Macam gitu aku nak cari. Helmet. Ambil lah helmet tu RM50. Boleh je. Naik MR1. Ambil je lah. Helmet yang mana? Boleh. Nanti bagi nombor kau. Aku hantar gambar. Dapat gambar je lah. Gambar je lah. Mana boleh. Baik. Orang beli berapa dia nak RM50. Suka hati je. Macam hitam sangat hari ni. Macam gelap sangat lah. Kenapa ya? Jom. Ambil harapan. Kata nak 50. Aku bagilah gambar. Gambar dapat lah 50. Sajalah ya. Ya. Aku dah buka ni. Hari ni sama tak? Oh, tak sama juga. Hari ni. Aku nak pergi cari power, aku kata. Aku cari power sado. Power perut ketul-ketul. Tak naklah perut dua ketul. Nak perut ketul-ketul. Perut berlapis-lapis buat apa? Pandai. Aku memang make up daripada dulu. Mana perut berlapis dua tu? Tak ingin aku perut dua lapis. Dah lah tak handsome. Perut dua lapis pula. Kan gelap lah. Aku tak tahu air ni macam gelap ke langsir terjatuh kot. Dia jadi nampak, tak nampak cahaya. Tolak sini sikit langsir tu. Mana? Ni tolak ke sana. Gelap. Kan? Ni okey. Langsir tertutup. Tak baca komen. Baca lah. Ya macam tu.
Aku nak main pool lagi. Sekejap aku tengok berapa hari bulan dia habis season. Enam. 12 Disember baru masuk hijau. Aku suka warna hijau. Makasih ya. Sofim, jom. Kuat tu. ID CIK. Mana tadi ah? Ni. Itu ID. Aku daripada dulu, daripada sekolah aku dah belajar. Makcik. Oh hai. Hai. Hai, lama tak nampak kau. Sibuk Nanti macam ni ya. Ni ke dah ke? Oh, jom. Saya gelap. Akan lama. Shit. Ya. Tiba-tiba rasa berpeluh. Sebab dia dengar lagu ni lah dia perasan. Orang nak yang ada duit, nak yang handsome, nak yang tinggi yok. Ini kalau tak handsome siapa nak? Sebaiklah aku nak. Sebaiklah aku nak kat dia. Kalau tak ada orang nak kat dia. Sebaiklah aku ni nak. Jangan sangat tak ayat. Tapi malah lah. Aku ajak pergi beli mai pun tak nak. Dia tak ni lah apa? Tak bala budi lah orang nak dekat dia. Dia tak nak bawa orang pergi beli. Pandai betul lah. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Lari keluar pula. Terima kasih tau. Dia dah merajuk dah. Sampai keluar dah dia pergi. Sekejap lagi aku ni. Cepat ada satu gamenya. Weh, dia ada bintang lah sebenarnya. Ish, hebat lah. Aku tak ada pun. Tengok perut dia. Dia hentak kaki dah. Oh, tak. Jom. Macam tu. Jangan masuk. Puff. Masuk pula. Dia macam tu. Kesihat.
Aku memanglah sihat. Tak sihat aku tak lah. Tunjuk bicep sikit. Tak ada. Dia kurus. Perut buncit. Cuba bayang macam mana. Tak boleh bayang kan? Aku tak boleh bayang. Kulit hitam. Malu nanti. Kapa baik. Okay, bye. Esok tu pergi gym. Mau apa pergi gym? Dekat rumah boleh buat. Hai Kak Yana. Makasih. Sebab aku saja. Aduh, sekalah je. Tak. Yeay. Haha. Belum matang. Sebab aku make up pun. Macam nampak tua pula. 23. Adik aku pun 24. Aku 20. Bukannya 23. Aku 20. Mandai je kau nak nambah-nambah. Tak payahlah, cerita nanti je. Tipu? Mana aku tipu kau yang main tak pandai? Dia main tak pandai atau lagu orang? Jangan pandang aneh. Nyampah. Tak ada, dia tengah buat kerja. Kau baca-baca. Aku baca-baca. Terima kasih. Aku fikir aku dah kalah tadi. Tak. Aku boleh menang rupanya. Makasih tau. Ke bawah sangat lah pula. Makasih. Cinca Korea, cinca sedap. Mat dendam tu dia buka lagu lah tu. Konon. Si baik. Dah kembang. Taklah, aku kurus je lah. Sekejap. Aku kurus je. Kurus tak? Nampak sarau sikit lah. Kurus kan? Mana ada aku kembang. Aku tak kembang. Aku kurus. Siapa tahu aku gemuk. Selamat tak jalan je ke? Slim. Aku buncit.
Aku tak gemuk. Aku boncit je. Macam kalah pula aku kali ni. Kulin. Berat tak tahu. Merasa heran. Alamak. Macam ni okey tak? Bismillah. Tak ke bawah. Yang bukan gelak. Okey, aku tukar kayu. Tapi kau dah nak menang. Oh tak lagi. Aku tukar kayu. Sekejap. Kucing tolong tuliskan dekat Farid. Tolong tuliskan. Lepas tu pin. Bermacam-macam cara dilakukan, hanya seperti permintaan. Ya, kenapa macam tu? Ya, memang kalah lah cerita dia. Taklah. Babi terkena tangan. Ulang balik. Main tipu lah. Kena tangan. Dah lah. Betul. Takkanlah aku nak duduk atas paha dia je. Aku tak duduk atas paha dia. Kenapa Sebab aku berat Dah. Siapa yang buka dia yang buka? Atas ni siapa yang nampak atas ni? Hidung je pegang atas ni. Nak aku tolong jawabkan tak? Nak aku tolong jawabkan? Bik jangan. Sakit hati lagi. Pasal. Atan, meh pas sikit Atan. Biar aku tolong jawabkan. Jap. Kucing tak tulis yang tadi. Ada lagi tak si Hakim tu? Kucing ni orang suruh dia tulis, tak nak tulis. Lah. Atau nangis lah. Sekejap aku tukar lain. Jangan.
sibuk je nak bergerak. Sejuk ke tak? Tipu. Alahai. Itu tak masuk tu. Kalau masuk tu maknanya betul. Ni jap. Kucing tu dia minta tolong, tak nak tolong. CIKY 4D1. Makasih. Makasih tau. Sungguh. Kenapa keluar balik? Sebab kuat sangat. Kuat sangat dia keluar balik lah. Makasih. Makasih tau. Menang lagi. Okay. Tapi kalau lagi sekali maknanya kita seri lah. Tak ada apa? Apa yang tak ada? Kau ni kan nak yang makeup. Apa maksud? Tak faham. Baiki tudung. Joshua tak lawa sebab dia nampak macam kembang sikit kat sini. Nampak macam gemuk. Dalam hati momen sendiri, akhirnya aku bilang, hai Riz, menipu. Malam ini kecewa. Aku ambil getar. Apa itu balik tak? Memang macam tu lah. Dia jarang sebenarnya. Dalam tu pakai inner. Boleh lepas ni satu ni just. Hai. Sikit lagi ya.
marah lah tak pakai tu. Jatuh anak, ya Allah. Sekejap. Angkat sikit. Bernyanyi walau bukan tanda asing penting. Thank you. Menang. Okay. Mengaku sekarang kau kalah dan kau tak pandai main dan aku sangat hebat. Okay, jom siapa lagi tadi? Apa nama dia? Apa nama kau? Game lain jap aku ni ada 24 jam TikTok. Ya Allah. Aku live 1-2 jam satu hari. Kalau macam cuti lama sikit. 1-2 jam je. Kau ni ke? Bawah kaki lagi. Okay. Game apa pun cuba dengan kau pula. Aku tak tahu. Ikut keadaan. Cepatlah masuk. Tak suka tunggu ni. Aku keluar kamera 5. 1, 2, 3. Tak, yang tadi dah follow tadi kan. Kau pada dengan kalah. Cuba ajak bowling. Aku ngaku kalah. Ya Allah, boleh. Sekejap lagi. Mana tahu kau sangat hebat dekat sana. Kita cuba. Ada tu. Mana tahu kan. Kita tahu. Mungkin kau memang betul-betul hebat dekat sana. Oh, tak apalah. Yang ni pun dia dah kata aku hebat. Aku sangat bangga. Belagak. Duduk elok-elok. Lagi aku tidur. Kenangan dengan siapa pula? Aku tak pernah masuk tempat snooker. Mana tidur? Engkau berjanji akan setia hidup semati selagi hanya di kandung badan. Engkau seakan jadi hujan. Macam mana tahu? Mungkin sebab itu aku tiba-tiba aku dapat menang. Sebab kadang-kadang aku kalah je. Kau gigit aku? Siapa mengajar gigit-gigit ni? Cik Muhammad tu mengajar gigit-gigit. Gelap. Orang suka gelap ke aku ya? Batang ni lah. Ya Allah, cepat. Kita masuk. Berikan hatiku pada pukul 12.
Yeay. Lagi sudah. Makasih. Jom. 10 ke 5? 10 lah. Tutup. Orang jahat banyak tu, nampak tak? Ha. Okay. Dia kata kalau kalah kau jawab soalan. Tapi tengoklah soalan apa. Kalau soalan tak bagus, aku tak jawab lah. Line. Aku kena baca kuat-kuat lagi soalan dia. Bowling. Wajib. Tapi aku sejak kalah je ni. Apa pasal dah? Aku lah main dengan kucing je, aku menang. Kalau main dengan orang lain aku kalah pula. Macam mana? Gemuk, nampak gemuk macam ni. Aku fokus lah ni. Malam pun. Yalah. Tak kerja tak. Esok aku mogok. Tahu? Tahu tak? Tahu tak? Esok aku buat kerja langsung. Kau pergi keluar beli makan ayam gepuk. Tahu? Tahu tak? Pak Din satu. Hah? Tak boleh? Tengoklah dia kata tak boleh. Tak apalah. Ada power hantarkan nanti. Tintin, dia macam gitu. Tintin. Gigit dia. Nak gigit lah. Nanti aku cuba lagi besok. Balik selamat. Okay, aku balik selamat lah. Disuruh aku balik selamat. Sebab tak nak belikan. Salah jauh. Tu dia sapu sampah. Dia sapu rumah. Sama itu cinta kepadamu. Terima kasih. Hah? Apa? Siapa gampang ke satu orang ni? Mana nak dapat laki? Ha.
Mana nak dapat? Buang sampah pukul 1 pagi. Sapu sampah 1 pagi. Mop rumah. Balik kerja sapu rumah. Kemas bilik. Basuh baju. Masak. Sidai baju, lipat baju, potong pokok, tanam pokok.